Aku hanya ada grup baskers main di jalanan dan aku minat rocker start daripada aku sekolah rendah, sekolah menengah, dan bila mana aku dah umur 17, aku tahu rambut panjang sampai loniah memang aku tak potong lah. Kami bukan meraih tepukan maupun gelaran, hanya selingan suara di kaki lima jalan raya. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jasadin, iaitu jantan itu Ahmad S2 Shempoy. Okay, pada kali ni aku akan jawab Q&A yang hampa tanya dekat IG aku. Sempena subscribe aku dah cecah 100k ataupun 100,000 pada hari kemarin 4 bulan Disember 2020. So sebelum tu hampa lupa subscribe, like, comment, share. Let's go check it out. Hold up. So terutama sekali aku nak ucapkan ribuan, jutaan, bilion terima kasih kepada hampa semua sebab hampa support aku start daripada aku buat video sampai aku dah cecah 100,000 kemarin. So pada semua aku akan jawab soalan yang hampa tanya tu lah. Okay, aku ada dapat banyak soalan. Okay, aku rasa beratus-ratus soalan yang orang tanya, dan kalau ada soalan yang sama aku akan jawab satu soalan saja sebab banyak orang tanya aku duduk mana kan, berapa lama aku tahu rambut macam tu, sebab yang tu soalan paling banyak dan aku akan jawab satu soalan saja lah. Aku akan pilih yang mana yang sama. So let's go. Okay guys, kita ke soalan yang pertama. Macam mana last aku jumpa hang keding lah ni besar macam The Rock? Aduh, aku rasa kita tak jumpa dah 4 tahun dah kot. Asal 4 tahun aku dah start gym pun dah 3 tahun. So last pada kita tak jumpa tu aku main gym. Sampai lah ni kita tak jumpa dan badan aku dah besar sikit. Mana nak dapat kereta kontol yang laju? Kereta kontol? Ada kereta kontol? Kereta kontrol kot. Ni kereta kontol aku tak tahu nak cari kat mana. Tapi kalau kereta kontrol aku tahu. Kita cari dekat kedai DRC mungkin banyak. Kereta kontol ni dia memang soalan dia lain macam sikit. Aduh, aku nak jawab pun salah kan. Bang, kenapa tak beli EX5? Okey, sebab apa aku tak beli EX5? Sebab aku dah ada EX5. Aku dah ada sebiji EX5 yang aku beli pada tahun 2010. 2010. Bila start bina badan? Okey, aku start bina badan pada tahun 2017 bulan September, dan aku start buat badan. Lepas tu aku berhenti set 2-3 bulan. Aku start balik, aku berhenti balik, dan aku start balik dan terus sampai badan nak jadi. Tiba-tiba PKP dan ni baru start balik. Dia jadi macam tu lah, start berhenti. Tapi kali ni fokus kau-kau punya lah. Kenapa suka bela rambut panjang? Okey, soalan ni ramai orang tanya kat aku. Sebab apa aku tahu rambut panjang? Okey, aku anggota kumpulan rockers yang terkenal di Malaysia. Okey, yang memang satu dunia pun kenal lah band ni kan. Dan banyak juga lagu yang diterbitkan daripada band aku. So memang aku start daripada rambut panjang. Memang aku minat rockers. Okey, tak ada lah. Yang pasal band tu aku mohon lah. Aku hanya ada grup baskers main di jalanan dan aku minat rockers start daripada aku sekolah rendah, sekolah menengah, dan bila mana aku dah umur 17, aku tahu rambut panjang sampai loniah memang aku tak potong lah. Kalau potong pun aku potong sikit-sikit saja. Okey, trim, buang dia punya yang pecah hujung-hujung tu. So aku hanya basking di jalanan, di kaki lima jalanan. Okey, sebenarnya kami bukan meraih tepukan maupun gelaran, hanya selingan suara di kaki lima jalan raya. Hanya selingan suara di kaki lima jalan raya. Hanya selingan suara di kaki lima jalan raya. Itu sahaja. Cuba cakap Kedah paling pekat, paling ulu. Okey, dia kalau pekat ni paling ulu ni belah Kedah ha. Tak tudeh bahasa baling. Lagi apa benda lagi? Okey, kalau anda tengok bahasa Kedah, hangpa tengok dekat video aku yang hari tu aku buat. Cara cakap bahasa utara Kedah. Okey, hangpa tengok video tu. Tips macam mana nak sado. Okey, ramai orang confuse bab nak sado ni. Yang pertama, hampa kena makan banyak. Lepas tu hampa kena training dan hampa tidur cukup. 3 benda ni hampa kena serasi lah. Main gym, yang pertama kita kena makan. Okey, makan. Lepas tu kita main gym start daripada ringan. Lepas tu minggu depan kita up sikit berat. Minggu depan kita up lagi sikit berat sampai kita boleh main berat. Bukan kita terus pergi kita main angkat berat-berat. Itu amat salah lah. Berat badan yang sesuai untuk start main gym. Okey, yang ni pun orang agak confuse juga. Kita kalau nak start main gym, kita tak kisah berat badan kita berapa. Contoh, aku start main gym masa berat aku 50. Okey, lepas tu aku bisa dapat sampai 72 sebelum PKP. Lah ni tinggal 67. Okey, so kalau hang berat badan 100 pun, badan besar pun, hang start main gym juga. Okey, kita tak perlu tunggu berat badan berapa untuk main gym. Okey, hati terdetik, aku nak fit, aku nak sado, terus pergi gym.
Bang, masa abang belum sadur badan abang macam mana? Kurus ke gemuk? Dah berapa lama abang buat badan? Okay, abang tengok gambar ni. Aku memang kurus gila-gila. Berat 50. Sebelum aku start gym berat aku 45 ke atas macam tu lah. Okay, memang kurus keding gila masa aku duduk basking dulu. Memang kalau orang kata apa, naik motor pun kalau 18 tu melayang lah. Motor apa paling sayang? Okay, motor yang aku paling sayang adalah Vespa aku lah. Okay, sebab Vespa aku tu aku ambil dekat KL dan hari aku beli aku bayar duit cash semua, tunggu sebulan baru aku dapat milik motor tu. Okay, dia amat, dia orang kata apa, sentimental value. Aku pi tukar nama dengan orang tu. Okay, motor tu 10 tahun daripada Kulim jual sampai kat KL, patah balik mai Kedah aku pi Kulim cari owner. Dia ada sentimental value, memang bagi aku amat aku sayang lah. Dan satu lagi Honda Rider aku lah. Tolong turunkan tips-tips nak jadi YouTuber berjaya macam hang. Okay, kita nak jadi YouTuber ni, pertama sekali kita kena jadi diri kita sendiri dan kita kena buat konten. Contoh kita buat konten apa yang kita minat. Okay, kita jangan buat konten yang orang suruh, yang orang minat. Kita tak minat tapi orang minat kita buat. Dia takkan jadi lah. Kita buat benda yang kita minat dan kita upload video. Kalau boleh, kalau mula-mula buat video sehari satu video sampai bila dah dapat subscribe banyak, boleh kurangkan sikit. Sehari satu video, selang 3 hari satu video, selang 3 hari lagi satu video, macam tu lah. Kos restore Honda Rider. Okay, Honda Rider aku ni aku restore tak sampai 1000 sebab aku buat sendiri. Segala cat, buang cat, apa, remove pin apa semua, enjin aku buat turun dan aku buat sendiri semua, beli barang pun sendiri. 1000 tak sampai. Rekod video guna kamera atau phone. Okay, dulu permulaan yang aku buat video, aku pakai kamera Canon 60D dan kamera aku meletup. Lepas aku buat video apa aku tak ingat, aku tengah transfer masuk dalam handphone, aku tertutup bag dan aku tak bagi ruang angin masuk sikit lah. Dia punya motherboard terbakar. Lepas tu aku pakai handphone aku ni lah, iPhone 7 Plus untuk buat video. Aku sup ikan beta apa semua, aku buat mainan budak dulu semua aku pakai handphone. Okay, iPhone 7 Plus. Dalam ni aku pakai Sony A6500. Abang lagi suka ikan atau bodybuilding? Okay, dua-dua suka lah. Mana boleh pilih satu-satu kan. Dua-dua suka, bodybuilding dan ikan beta. Tunjuk gambar abang masa rambut pendek. Okay, aku harap abang jangan terkejut. Okay, abang tengok gambar aku yang ni. Memang rambut pendek, memang muka jambu gila-gila lah. Kalau pi mana pun memang jambu lah. Dia tak macam Loni kan. Umur berapa fikir masa nak buat channel YouTube sendiri? Okay, aku start buat YouTube pada tahun 2010. Masa tu aku form berapa aku tak ingat. Dan aku buat video tahun 2010 dan masa tu aku pakai akaun YouTube lama, Just Aidin 97 FUL. Bukan, Just 97 FUL, akaun lama aku. Okay, aku banyak buat video cover menyanyi dan video first aku menyanyi adalah lagu punk rock jalanan. Okay, aku duduk dalam bilik aku dah rekod pakai handset Sony Xperia ke apa tak tahu kan. Okay, aku rasa Sony Xperia dan lagu tu memang memberi makna sebab aku dulu budak buah. Dan masa tahun 2010 tu aku terdetik nak buat YouTube. Tetapi ni akaun aku yang kedua yang aku create pada tahun 2016 tak silap aku. Dan aku pakai yang ni. Akaun lama masih aku pakai lagi tetapi aku tak upload video lah. Saja tengok-tengok macam tu lah. So experience untuk buat video ni memang macam-macam juga belajar kan untuk sampai ke tahap ni. Asal mana, tetap kat mana? Okay, soalan ni ramai orang yang tanya juga. Aku asal pada mana, aku tetap kat mana? Aku asal Kedah. Okay, dan aku menetap di Bandar Baharu Kedah. Okay, Bandar Baru ni dia sepadan dengan Perak dan Penang. Memang aku hari-hari aku pergi Perak, hari-hari aku pergi ke Penang. Dia macam lintas sungai ada Perak, lintas sungai ada Penang. Dia macam tu lah. Bang, arowana ada jual tak bang? Arowana buat masalah ni tak jual lagi, memang tak ada lagi. InsyaAllah ke depan nanti aku akan jual ikan arowana juga. Okay, hampa doa-doa tengok lah. Favorite band Abang Jas dan kenapa pilih band tu? Okay, favorite band aku adalah kumpulan SYJ. Okay, sebab SYJ ni dia punya rockers dia sampai di ban oleh kerajaan pada satu masa dulu. Sebab dia punya pakaian mereka pun memang agak memang metal lah kan, metal rock lah. So SYJ lah. Minat satu lagu mereka yang bertajuk Orang Timur. Lagu tu memang syampai, memang padu gila lah. Okay, dia punya perkataan lirik dia tu aku akan sebut, Jepun pandang ke barat untuk kemajuan, apa nak jadi dengan Malaysia. Okay, nanti hampa dengar. Okay, SYJ Orang Timur memang sampai. Pakai kamera apa bila buat vlog? Okay, kalau aku buat vlog aku pakai iPhone 7 lah, aku tak bawa Sony aku.
Okay, aku pakai chest strap, okay, untuk saut ikan apa semua. Dah letak kat dada. Tangan ni boleh buat ajar macam tu. Mic apa yang abang guna selama buat video dan berapa harganya? Okay, aku pakai mic Boya WM4 Pro, okay, yang satu receiver, dua transmitter, kira dia boleh pakai dua orang lah. Aku pakai dan seorang lagi boleh pakai. Harga dia 500 setengah macam tu lah. Okay, dekat Shopee pun ada. Just berapa lama simpan rambut dan tak nak potong ke rambut tu. Okay, aku simpan rambut masa umur 17. Okay, lah ni umur aku dah tak boleh sebut umur rahsia kan. Okay, dalam aku simpan rambut dalam berapa tahun lah, 7-8 tahun macam tu lah. Okay, kalau lepas kat belakang dia dah cecah punggung, ni pun dah sampai paha. Okay, boleh tarik saya aku tarik. Okay, tu dah memang panjang gila-gila. Okay, apa senaman paling susah Abang Jahidin pernah buat? Okay, aku tak suka dekat gym adalah deadlift. Okay, deadlift, kita lepas main back, kita kena angkat bebanan yang berat, kita tunduk dan kita panggung macam tu, dan aku memang tak minat. Tapi pada hari ni, itu jadi aku punya workout paling favourite aku lah. Dulu kita tak minat, tapi lo ni kita minat. Okay, macam mana nak bagi rambut lebat? Okay, rambut lebat ni kita kena tengok kita pakai shampoo apa, kita pakai conditioner apa, okay, kita pakai suplemen apa. Dia bergantung pada semua tu lah. Kalau macam aku dulu, aku pakai minyak nyok. Aku biasa buat video rambut panjang, okay, tengok link kat atas ni. Okay, so pakai minyak nyok lah, ambil daripada santan dan buat minyak. Boleh ke kalau tak payah tambah beban, cumanya tambah rep? Okay, kalau tak tambah beban, muscle kita takkan grow. Okay, contohlah aku main bicep 2kg, aku angkat 2kg. Lepas tu aku maintain 2kg dan aku tambah rep. Okay, masa tu dia tak berkembang, dia cuma jadi rip. Lama-lama dia akan kecut. Okay, dia tak stres lah. Okay, kita kena angkat 2 kilo, tu naik 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Okay, sampai step seterusnya naik lagi lah. Abang kongsi cara mudah turunkan berat badan please. Okay, cara ni memang ramai orang tahu tapi orang tak mau buat. Okay, kalau hampa nak kurus, hampa nak senang, hampa kena cut gula, garam dan minyak. Okay, minyak ni seeloknya jangan makan langsung, makan yang grill ataupun steam, rebus. Kalau minyak pun nak pakai olive oil. Okay, olive oil ni dia agak mahal sikit lah, tapi memang terbaik untuk diet. Abang Jas kerja apa dan di mana? Okay, soalan ni pun ramai orang tanya aku kerja di mana dan aku kerja apa. Okay, aku sebenarnya macam-macam kerja aku buat. Aku rasa lebih 10 kerja apa aku buat. Aku bawa kapal korek, backhoe, aku bawa excavator, aku bawa lori, aku kerja bekam, aku kerja basking, aku meniaga, aku buat YouTube, lagi apa banyak lagi lah. So aku kerja macam-macam lah, aku kerja sendiri. Soalan yang terakhir, soalan yang last sekali, tak nak restore kereta buat giveaway sepenuh 100k ke bang? Ok, kereta KE20 ku tengah projek untuk restore. Ok, aku akan sambung buang cat dan simen lagi pakai grinder. So apa nantikan. Dan untuk giveaway 100k subscriber, aku dah ada ikan blue rim 3 ekor. Ok, aku akan bagi dekat hampa yang mana bertuah. So hampa kena follow step yang aku letak dekat description lah. Hampa kena follow Instagram aku Jasidin Official. Hampa kena komen dekat gambar yang aku buat untuk giveaway. Okay, hampa komen nak. Jangan komen dekat gambar lain. Kalau komen dekat gambar lain aku takkan kira. Okay, so hampa kena like aku punya Facebook Jasidin, dan itu saja. Okay, so kepada hampa semua, thank you so much sebab selalu support aku dan terus support aku. Kita meroket sampai 1M pula. Pada yang nak join giveaway, masih dibuka lagi giveaway. Aku akan umum pemenang giveaway pada hari Jumaat minggu depan. So kepada hampa semua, thank you so much sebab selalu support aku, sentiasa support aku start pada aku buat video sampai ke hari ni. Okay, hampa terus support aku. Subscribe, like, comment, share. Thank you so much guys. Assalamualaikum.